Nama saya Raidi, saya daripada sekolah SK Raja Muda. Jom kita tanya Abah ni cara-cara untuk menjimatkan air. Nama awak apa? Nama saya Izman. Oh, awak daripada sekolah mana? Saya sekolah dekat SK Raja Muda. Boleh tak awak bagi tahu apa cara-cara untuk jimatkan air? Yang saya tahu cara-cara untuk menjimatkan air ialah menggunakan air hujan untuk kehidupan seharian. Menutup paip air ketika tidak diperlukan. Itu je saya. Okay, bye! Hai, nama saya Alia Zulaika. Saya dari sekolah SK Raja Muda. Saya akan mencari rakan-rakan di sini untuk nak tanya cara perjalanan air dan cara nak menjimatkan air. Jom kami cari rakan-rakan di sini. Oh, ada akak lah di sana. Jom tanya akak tu. Oh, boleh. Nama akak tu? Oh, nama saya Aira. Aira boleh bagi tahu saya cara perjalanan air? Oh, senang je. Cara cari dia ialah daripada air sumber mentah, contohnya sungai dan tasik. Dan air tasik dan sungai itu akan bawa kepada loji rawatan air. Selepas diproses dari loji rawatan air itu akan membawa kepada rumah-rumah kita. Dan dia akan bersih dan selamat. Akak, boleh bagi tahu saya dua cara untuk menjimatkan air? Oh, saya ada dua cara untuk menjimatkan air. Pertama, kita tidak boleh mandi melebihi 10 minit. Kedua, kita mengambil satu baldi untuk mengisi air hujan dan air hujan itu boleh menyiram pokok-pokok di sini. Banyak ke? Taklah, boleh menjimatkan kita boleh guna dalam bumi. Oh, banyak ni. Okay. Okay, cut dulu. Shane. Weh, kita siram pokok ni dulu tau. Sekejap. Ayah, macam mana? Siram. Kita tak ada air. Oh, sekejap. Tada! Wow. Jom kita siram. Okay. Hai, ni ada nama saya. Saya yang tadi tu yang saya tanya. Apa tak? Saya pun lupa. Nama saya Raidi. Saya daripada sekolah SK Raja Muda. Kali ni, saya akan tanya rakan-rakan di sini mengapakah kita perlu jimat air. Jom kita cari rakan-rakan di sini. Sudah ada rakan-rakan? Nama apa? Saya Fatih. Saya dari sekolah kawasan Raja Muda. Mengapakah kita perlu jimat air? Kerana di dunia ini populasi sudah meningkat. Kos air juga sudah meningkat. Bagus. Bye. Okay.